Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kali ini saya sebagai pengulas untuk perlawanan pada hari ini, dan perlawanan kali ini berada di Perlis, iaitu kejohanan bola sepak grassroots 7-11 U11. Perlawanan pertama di antara Wira Muda Lion bertemu dengan pasukan Storm. Jadi akan bila-bila masa saja lagi sepak mula Arman tolak kepada belakang tolak kepada Zidan tolak kepada Arman kembali kepada Ais cuba tolak ke depan, cuba mendapatkan bermain bola. Arman cuba nampak merapaskan bola. Arman satu lontaran ke dalam. Boleh bang. Terima kasih bang. Sama-sama bang. Lontaran ke dalam untuk Wira Muda Lion. Arman Zidan. Bukan Zidan. Ais rupanya. Bila agak jauh tidak nampak. Satu tindakan ataupun late tackle daripada pasukan Wira Muda, daripada pasukan Storm. Okey. Hafi tolak ke depan, cuba dapat. Nampaknya ini perlawanan pertama. Perlawanan pertama seperti biasa saya akan selalu katakan, iaitu tidak player-player susah ataupun tidak settle down. Ini adalah perlawanan pertama untuk mereka. Lontaran ke dalam daripada Ais tolak kepada Zidan dapat kepada Ais balik. Bola keluar, dikeluarkan oleh pemain Storm, dapat kepada Arman cuba tengok kalau bola. Storm mengawal perlawanan, dapat kepada Zidan kembali. Zidan cuba merampas, tidak, dapat kepada pemain Storm. Bola keluar. Mohon maaf kepada sahabat-sahabat yang melihat live ni. Saya agak biasalah, saya pun tak settle down lagi. Nampaknya permainan masih lagi berlegar dan agak unik sedikit sebab padang agak besar macam setting untuk U9 sebelah. Tapi ini adalah cabaran untuk pemain-pemain semua yang terlibat dalam kejohanan kali ini. Satu hantaran ke tengah tidak dapat disambut oleh Daniel. Sekarang dapat kepada penjaga gol Storm mencari rakan. Satu tendangan terus ke tengah padang. Zidan. Serangan kepada pemain Storm. Tolak kepada Zidan tolak kepada, tidak dapat kepada pemain. Macam seperti saya katakan tadi, permainan agak sedikit terganggu dengan padang. Sebab biasanya untuk 7 sebelah padang lebih kecil, tapi kali ini padang lebih besar untuk setting seperti U9 aside. Satu lagi hantaran, nampaknya banyak sekat. Tolakan Hafi mencari Daniel dapat bola sekarang. Daniel melarikan bola ke depan, agak dapat ke Daniel dapat bola, cuma membuat satu hantaran tak lepas. Bola masih dalam permainan. Daniel lagi. Daniel cuba menggelecek, membuat satu hantaran tapi disekat oleh pemain Storm. Jadi mendapatkan sepakan sudut untuk pasukan Wira Muda Lion. Adakah sepakan sudut yang pertama akan mendapatkan hasil? Harap ada membuahkan hasil. Sepakan sudut yang pertama. Saya ambil corner agak lembut. Clearance dapat kepada Zidan menolak kepada Arman cuba melepasi tarikan. Arman mencari rakan, tolak ke belakang, dapat kepada Ashraf tolak kepada Hafi.
Hafi menolak kepada Daniel. Daniel membuat satu, bukan satu hantaran tapi satu percubaan. Lontaran bukan sepakan gol. Tandukan daripada Hafi. Hafi tanduk lagi sekali. Dapat kepada satu clearance. Arman, Aish. Mencari Daniel. Hafi mengawal. Hafi lepas satu pertahanan. Hafi mencari rakan. Dapat di Zidane. Zidane tolak kepada Daniel. Daniel buat satu rembatan. Sayang. Corner yang kedua. Cubaan yang baik daripada Daniel. Untuk barisan pemain Wira Muda Lion terdiri daripada penjaga gol Ayub, pertahanan tengah Ashraf, pertahanan kiri Hafi, pertahanan kanan Aish, dan pemain tengah Zidane. Dua striker di atas iaitu Arman dan Daniel. Sepakan sudut diambil oleh Daniel. Agak jauh sebab padang setting yang besar. Jadi ini adalah cabaran untuk player membuatkan satu sepakan yang kuat. Terus ke tengah. Cuba dapat kepada Hafi tolak kepada Ashraf. Ashraf buat satu sepakan lagi ke belakang. Harapkan satu gol yang pertama daripada sepakan corner ataupun sepakan sudut daripada Daniel. Terus. Alhamdulillah. Gol pertama daripada Arfi. Alhamdulillah. Sepakan penjuru yang ketiga membuahkan hasil iaitu gol pertama untuk Wira Muda Lion. Wira Muda Lion 1, Storm 0. Lanak akan bermula daripada tengah. Storm nolak kepada penjaga gol ya. Tak ada pressure daripada pasukan Wira Muda. Zidane dapat mengacau bola, menolak. Dapat kepada Aish cuba mengawal bola, tolak kepada Ashraf tolak kepada Zidane membawa bola ruang kosong. Satu tolakan terus dapat kepada Arman. Daniel sekarang. Alhamdulillah gol kedua didapat dijaringkan oleh, nampaknya sedikit settle down untuk pasukan Wira Muda Lion. Mungkin dapat bertambah keyakinan selepas mendapat menjaringkan gol. Jadi alhamdulillah 2-0 kedudukannya, 2-0 Wira Muda Lion sudah dapat menjaringkan gol kedua, iaitu kedudukan sekarang 2 untuk Wira Lion dan 1-0 untuk pasukan Storm. Storm sepak mula, tolak kepada pertahanan mencari rakan di tepi. Mencari rakan lagi di tepi, nombor 9. Cuba melepasi Aish dapat memintas balik bola, dapat kepada Zidane akan tolak ke depan, dapat kepada Arman mencari rakan. Mencari rakan lagi, cuba mengawal permainan, menolak kepada Hafi tolak kepada Daniel lagi sekali. Daniel cuba masuk dalam kotak penalti, tidak lepas, dihalang oleh pertahanan pasukan Storm. Daniel masih dapatkan bola untuk melakukan satu cross, tapi terus kepada goalkeeper pasukan Storm. Dan pasukan Storm sekarang bola berada di penjaga gol pasukan Storm. Tolak ke atas, Hafi tanpa tekanan. Zidane lagi sekali tandukan dapat kepada pemain Storm. Hafi kembali, senang. Bawa ke depan, dapat kepada Daniel cuba buat satu cross, tidak dapat kembali pada Zidane tolak kepada Ashraf tolak kepada Hafi lepas satu pertahanan, membuat satu cross, dapat kepada Aish mau masuk kotak penalti. Aish cuba masuk kotak penalti, Aish lepas, tapi sayang Arman dalam kedudukan yang
Kosong. Ashraf tolak kepada Zidane. Zidane tolak kepada Arman. Arman cuba melepasi. Arman lepas lagi. Arman satu. Alhamdulillah, gol ketiga daripada Arman. Berjaya juga Arman untuk menjaringkan gol. Selepas saya agak kesian untuk Arman. Tanaman, Gutman. Sebab ketika permainan menentang Maxim Cup hari itu, tempoh hari di Penang Cup hari itu, Arman bermain bersungguh-sungguh, tapi sayang tiada nasib untuk dia untuk menjaringkan lebih banyak gol. Tapi hari ini dia sudah membuka akaun jaringan gol untuk Arman. Tahniah Arman. Dipotong oleh saya masih tak nampak lagi siapa tu, Hafi ke? Oh, Carlos. Ya. Bila orang pakai spek, buka spek macam ni jadi dia. Okey, lontaran ke dalam dapat kepada Zidane nolak kepada siapa? Dapat kepada Irfan membawa ke depan. Cantik hantaran dia terus kepada Muammar. Satu peluang, satu rembatan. Oh, terkena tiang gol. Sentuhan pertama dari Muammar dapat mencuba mencari tempat yang kosong, tapi sayang sekali tiang gol jadi penghalang kepada Muammar untuk mencetak gol ketiga untuk pasukan Wira Muda Lion. Irfan tolak kembali kepada Carlos mengawal kepada keadaan. Zidane sekarang mengawal, membuka ruang ke tepi kepada Irfan tolak ke depan. Oh, sayang. Satu percubaan yang baik daripada Aish, cuba menggelecek tapi di tepi padang sangat. Jadi bola keluar, lontaran ke dalam untuk pasukan Storm. Lontarannya mencari rakan, dapat kepada Aish memintas kepada Irfan tolak kepada Carlos tolak kepada Ayub. Nampaknya ini adalah sentuhan pertama Ayub menolak kepada Carlos tolak kembali kepada Zidane mencari rakan, tolak mudah kepada Aish mencari rakan, menolak ke tengah, dapat kepada Hafi dapat kepada Zidane cuba mengawal bola balik, dapat kepada satu hantaran tapi tidak dapat dibaca baik oleh Muammar. Aish kembali dapat bola, dirampas oleh pemain Storm, dapat kepada pemain Zidane menolak mudah kepada Irfan cuba masuk, cuba menggelecek. Irfan dapat mengubah agak lambat sedikit tindakan Irfan untuk merilis bola. Carlos mencantas dari awal. Hafi tolak kepada Irfan, dapat kepada Aish sekarang. Aish menolak kepada Muammar, sayang. Sedikit saja lagi. Kedudukan sekarang ialah pasukan Wira Muda Lion 3, Storm 0. Referee memberhentikan perlawanan seketika kerana pemain Storm mengalami kecederaan. Mohon perhatian kepada semua. Diharap tidak apa-apa yang berlaku kepada pasukan Storm kerana anak-anak bila bermain pagi ni kadang-kadang bila tidak cukup warm up ataupun tidak cukup makan, dia akan memberi kesan kepada anak-anak. Permainan diteruskan, sepakan gol terus daripada penjaga gol Storm. Tandukan Zidane mencari siapa tandukan dia tu. Dapat kepada pemain Storm sekarang. Pemain Storm mengawal keadaan. Pemain Storm cuba melepasi Zidane dapat merampas bola kembali, satu hantaran kepada Muammar. Sayang Muammar terus ke depan. Muammar dapat bola. Wow, agak mengejutkan saya. Muammar boleh dapat bola kembali. Muammar inilah dapat kepada Irfan tapi dapat dikeluarkan oleh pemain Storm. Pemain Storm cuba mendapatkan bola. Sekarang Carlos mencari rakan. Lontaran ke dalam. Lontaran ke dalam untuk pasukan Storm. Lontaran ke dalam. Aish mencantas atau memotong tapi dapat buatkan satu hantaran ke dalam. Sekarang ini bukan Dedel, Carlos mengeluarkan bola untuk mengendurkan serangan, mengendurkan sementara serangan pasukan Storm. Pasukan Lion nampak lebih dapat settle down lebih awal.
Dan jika siapa yang bermain bola sepak akan faham perkataan settle down ni, sebab biasanya pada perlawanan pertama banyak benda yang melibatkan faktor prestasi permainan, dari segi kesediaan warm up, kecederaan, makanan. Okey, Storm dapat kepada Ais tolak kepada Carlos membuat satu clearance, dapat kepada pemain Storm, cuba menolak kembali pergerakan, dapat kepada penyerang Storm, cuba melepasi Carlos tapi tidak. Kalau dapat menyantas tapi bola tu kembali satu tingkah agak bahaya, dikeluarkan oleh Hafi. Tiba-tiba pasukan Wira Muda Lion mengendurkan permainan, memberi ruang kepada pasukan Storm untuk melakukan serangan. Lontaran ke dalam dapat pada Ais tapi sayang bola terlepas. Alhamdulillah, perlawanan pertama di antara pasukan Wira Muda Lion dengan pasukan Storm berkesudahan dengan keputusan 3-0. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir dalam live. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada games kedua. Jadi dalam satu grouping ni ada 7 pasukan dan akan berlawan sebanyak 6 perlawanan, dan Johan dan Naib Johan kumpulan akan layak ke peringkat separuh mati. Okey, jadi jumpa lagi pada next game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.